Amok bila pasangan ada orang ketiga. Benda ni selalu jadi. Paling tragis bila sampai hilang nyawa macam kes kat Seremban bulan lepas. Suami kerja kuat untuk keluarga, tahu-tahu isteri cari orang ketiga. Aku faham perasaan kau. Kau penat kerja siang malam. Lepas tu dapat tahu isteri makan luar. Memang marah, memang geram. Tapi dengar sini. Amok, seram, tikam itu bukan jalan penyelesaian. Itu jenayah. Kau yang akan kena dulu. Polis tak tanya siapa dulu betul, siapa salah. Polis tengok bukti jenayah. Islam dan undang-undang dah bagi jalan. Boleh bincang, boleh kaunseling, boleh tuntut hak di mahkamah syariah, boleh cerai, boleh fasakh. Jangan ikut nafsu marah. Nafsu marah hancurkan hidup kau, bukan selesaikan masalah. Ingat, sekali kau naik tangan, sekali kau tikam, ikut jenayah tu kekal. Kerja hilang, keluarga hancur, masa depan gelap. Kau marah sebab dikhianati, tapi jangan sampai kau hianati diri kau sendiri. Jangan biar satu saat marah musnahkan satu kehidupan. Benci maksiat boleh, tapi tangan tahan. Tahan mulut. Ikut jalan betul. Sabar tu bukan lemah, tapi kita kuat lawan syaitan penghasut.